Pendapatan bulanan saya adalah 1,400. Manakala pendapatan isteri saya pula 9,500. Boh Rabbi. Sedap lah mung. Bini 9,500 sebulan. Sedap. Kalau kita dukung apa kita. Tiap bulan saya akan beri 1,000 kepada isteri saya untuk belanja dapur dan bil-bil. Tetapi isteri saya pula akan bank in RM 2,000 ke dalam akaun saya tiap bulan. Dia bini dia 1,000, bini dia 2,000. Baik punya bini. Baguslah ni bini. Bagus. Kita puji dia. Jadi hitung 1,000. Nah, bagus. Orang puan pada hadap duit ke suami tak. Tapi orang puan ni baik ni. Mak mana seorang nak jumpa kau ni. Sudah. Saya tidak pernah minta ustaz. Dah siapa tanya? Tetapi dia yang memandai-mandai beri. Dah bagus lah orang puan. Orang puan beri, bagus lah. Kita tu tanya sayang ke suami. Bila kata sebagai dia kata sebagai duit poket saya, tu lah betuahnya mu. Isi minyak kereta, dia kata. Apakah hukumnya saya menggunakan dia sebut halal? Halal. Yang haram kita juri duit dia. Baru haram ni isteri yang baik hati kan kata dah kan. Sunat isteri yang kaya dah beri sumbangan kepada suami. Ni dia ni. Ni, isteri kaya ni boleh pahala besar sikit. Kalau boleh isteri gini asal nikah ramai dah. Jaga dia seorang. Perkara ni dah berlarut selama setahun lebih dan semenjak isteri saya menerima kenaikan pakat bagus. Tak ada masalah. Halal. Isteri yang beri. Jangan kita paksa dia atau kita tipu dia sampai dia beri duit ke kita. Bagaimanapun selama 4 tahun lebih pengalaman kami masih belum dikurniakan cahaya mata pula dah. Setelah menjalani ujian kesihatan, isteri saya mengalami sedikit masalah kesihatan dan agak sukar untuk mendapat anak. Tapi saya redha sebab saya sayangkan isteri saya. Memang sayang. 2,000 beri. Walaupun mula dengan marah tu katanya aku kan. Aku berakhir selera. Rasa mulut banyak. Walaupun dia tidak mampu memberi zuriat kepada saya, tapi layanan terhadap saya rasakan saya bagai raja memang dah. Dalam segenap perkara dia lebihkan saya. Allah Rabbi. Bagusnya mu. Tetapi ustaz baru-baru ini dia mencadangkan saya agar berkahwin seorang lagi. Bagus lagi. Mu ye kedok ni yang baik no bini mu ni. Ye kedok mu ni. Dia rekomenkan saya dengan kawan kolej ni. Habdu. Saya tolak mentah-mentah idea ni. Idea dia tu. Sebab idea bongok dia bagi. Sebab saya takut dengan saya dengannya akan hambal dengan kehadiran orang ketiga. Tolong tak bagi idea saya agar saya dapat menolak keinginan isteri saya itu. Sebab lagi 2-3 hari kawan-kawan isteri saya itu akan bertandang ke rumah kami. Aku tak rela dikongsi. Dia kata, aduh lah. Baik tunggulah binimu ni. Sebab apalah jumpa dengan mu. Dia nak jumpa dengan aku tu buat apa? Aduh. Tapi biarlah nasib orang tau. Nasib orang. Aduh lah. Dah bini tu dah pipitih tu nak suruh nikah pula dah. Tak boleh zuriat dah. Nak suruh ada anak. Jadi tak boleh lah. Dia pasal dia takut jadi genggang. Dia sayang sangat bini dia ni. Jadi tak ada hadau. Kalau ada boleh paksa kita nikah. Tak boleh paksa. Tak boleh paksa. Kita betul terang. Kalau kita tak mau nikah lain, sayang ke bini ni, khabar ke isteri tak mau nikah pasal kita akan berikhtiar. Pasal bimbang lah. Orang lain 18 tahun dia baru boleh anak. 13-14 tahun baru boleh anak. Ada pasal bimbang lah. Boleh, tapi nak nikah tak ada. Tak ada. Itu ikhtiar lah tu. Cuma lah kita nak wait jalan tak mau nikah. Kata gitu. Kata ke isteri, kita ikhtiar lah. Beri masa 5 tahun lagi. Atau 3 tahun lagi. Jadi juga abang nikah hanya kolej tu.
Nampak? So mari lagi lah. Kata gitu. Senang lah. Nak rezeki dulu. Mana tahu buat dia rezeki. Nak apa berasa dia yakin dia boleh ya, nak terik ni. Nak. Jadi mana tahu kot gitu. Bila dengar molek-molek tak. Kita semayang ajak sikit ni, setahun dua lagi insya-Allah. Setahun lagi tak jadi juga. Nah, kecil hok gini pula. Sama bimbang. Khabar terang-terang. Khabar sendiri tak mau nikah. Hak khalih tu biar nikah dengan kita tak apa.